Nama pelakon dan penyanyi Harris Alif tiba-tiba jadi bualan hangat di media sosial. Semuanya bermula bila satu hantaran di Threads mula tular. Seorang individu mendakwa Harris berkelakuan tak wajar ketika buat kandungan permainan atas talian. Dalam hantaran tu, individu tersebut kata Harris ada ucap kata-kata romantik seperti I love you kepada watak perempuan lain walaupun dia sebenarnya dah berstatus suami kepada Intan Lediana. Ayat yang ditulis pun agak keras. Katanya, tindakan tu seolah-olah tak ada common sense. Lebih-lebih lagi bila melibatkan permainan seperti GTA, tapi dialog yang digunakan nampak macam melampaui batas. Bagi dia, walaupun hanya dalam game, perbuatan tu tetap boleh bagi gambaran yang kurang baik. Seolah-olah menunjukkan elemen kecurangan walaupun bukan dalam dunia sebenar. Dan yang buat lagi hangat, ada juga beberapa netizen lain di ruangan komen yang mendakwa situasi sama pernah berlaku sebelum ni. Bila benda macam ni mula berulang, memang cepat je orang mula buat andaian sendiri. Tapi dalam masa yang sama, ada juga yang cuba tenangkan keadaan. Ada yang pilih untuk tak terus menghukum dan lebih kepada simpati. Mungkin sebab kita sendiri tak tahu apa sebenarnya yang berlaku di sebalik semua ni. Kadang-kadang, satu perkara kecil boleh nampak besar bila dah jadi perhatian ramai. Persoalannya sekarang, bagi korang, kalau sekadar dalam game tapi melibatkan ayat romantik dengan orang lain, itu masih boleh dianggap normal atau dah melampaui batas? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.